Riang. Badunya yuk, kuat. Ya, yang badu kuat. Dia hendak teh. Ya, buah hari. Ini mak tu jauh. Kau buah kulai kok. Barang apa? Sama digoreng. Buah ayam. Kek ini loh. Kek tu lah mak. Kek sebenarnya kalau balik sini tu. Enggak dah mana. Mahal. Rasa suas ya. Kan lagi capek dah ya. Sudah kamu deh. Yuk, buahnya. Kopi. Siap. Ada kambing dia. Nah, Dia tahu mah. Terana sempat ya. Masuk ke dalam. Ya, terana. itu nama jatuh boleh tambah nasi kena. Coba kalau menonton coba gitu. Duduk samang. Iya nak. Kembali lu dah. Kau nasi dan kau ambil lagi taruh. Aku dah kepala dia. Lama lah. Kepala mana? Panas dulu. Tambahin nasinya, Bang. Iya. Dia tambah nasinya. Ada nih. Minyak. Jadi kau ambil lu stek nasi kan? Cappuccino-nya buat amak. Apa jeruknya sih? Buat amak cappuccino-nya. Kuat lagi santai om. Dia mana dendeng dia cek dia. Dendeng jadi santai om. Oh, dia jeruk kelapa panas. Kan deh. Tunggu lah ya. Jangan deh. Ikan goreng kau ada? Kok. Kan lawi. Orang kan lawi kan yang gorengnya. Sini ya. Ini kasih orang Paris. Anu baru mata kunci. Mah. Koi itu. Itu Tak anu kau ceda. Taruang. Sembala tarung. Tidak dia. Jengkolat mata. Jamak iya. kunci nak barunya. Kuncinya baru ada. Kan yang banyak, Mas. Sambal ladu. Oh, pakai minyak. Wah, itu tak ada pesul tak? Belum lagi ya.
langsung ya. Makanan yang asal. Amat lagi sama mana dengan baca surau ya. Menjual kopi dan mana itu pulang ke nama. Dia ada di mana tanya. Kok ini mana ya? Tidak bisa katanya. Nak lama pula dah. Amat sakit je tak. Tak ya amat sudah. Tak payah mak sakit. Ya. Tapi lalu nak rompi dah. Kaya ni tu mah. Simpan dulu yo. Kaya orang tu mah. Selamat lah jawab kan. Berat petinya. 10 helai kain untuk 25,000. Lo-lonya ya. Tam Tam asam batal. Kehadirannya tahun ini tidak tentu. Kita nak cuba telepon. Telepon. Syukurlah. I wanna try Klepon too. Ini lama kan? Dua tengah. Orang dah potong-potong tu dah langsung ciak tu masuk kalau mulut sekadang tu. Kalau kayak jeli masuk Facebook ni. Lama eh? Lama ya? Iya. Iya, om dari dulu KPI om mantan tinggal kat Tigo. Lepas bayar ni dia om? Ndak. Oh, patutlah gulung tikar usah om gua. Iya. Malam ke bangkrutan. Tahu penyebabnya makanya penyebabnya kok. Chia lại là hả?